Bayangkan anda sedang menaiki bas yang bergerak tanpa bunyi enjin, tanpa asap diesel, dan sepenuhnya menggunakan tenaga elektrik, bersih, senyap, dan moden. Inilah masa depan pengangkutan awam Malaysia yang sedang dibentuk oleh Rapil. Tahun 2026 bakal menjadi titik perubahan besar apabila lebih 800 bas elektrik bersedia beroperasi di seluruh Lembah Kelang dan bandar-bandar utama. Rapil sedang giat melaksanakan pelan besar untuk menukarkan keseluruhan armada bas kepada elektrik menjelang 2037. Pada penghujung tahun 2024, fasa pertama akan melihat 100 unit bas EV mula beroperasi, termasuk model mini dan bersaiz penuh, terutamanya di Lembah Kelang dan Pulau Pinang. Seterusnya, fasa kedua dari 2025 hingga 2027 akan menyaksikan tambahan 481 bas elektrik dibeli dan diperkenalkan secara berperingkat. Kerajaan melalui Belanjawan 2024 juga telah meluluskan pembelian 250 unit bas EV pada tahun 2025 sebagai sebahagian daripada peruntukan 1.9 bilion ringgit bagi keseluruhan 1,660 buah bas baharu, termasuk 1,250 unit EV. Menjelang akhir 2026, Rapil dijangka mempunyai lebih 831 bas elektrik yang aktif, dengan pembelian bas diesel terakhir berakhir pada Mac 2025. Dalam usaha menyokong transformasi ini, Rapil sedang menaik taraf depoh bas mereka dengan infrastruktur pengecasan yang lengkap, termasuk penggunaan tenaga solar untuk menjana tenaga bersih. Percubaan dan ujian dijalankan bersama Volvo dan BYD, di mana model seperti Volvo BZL digunakan bagi menguji keberkesanan teknologi EV dalam keadaan trafik sebenar di Lembah Kelang. Sebahagian kecil bas elektrik juga telah digunakan di laluan percubaan seperti laluan 400 dan 650 serta di BRT Sunway Line. Semua ini merupakan persediaan penting ke arah matlamat jangka panjang untuk mencapai 30% armada elektrik menjelang 2030 dan 100% menjelang 2037. Kerajaan turut menetapkan bahawa tiada lagi pembelian bas diesel selepas 2025, menjadikan EV sebagai satu-satunya pilihan baharu. Usaha ini juga selari dengan pelan peralihan tenaga negara yang bertujuan meningkatkan penggunaan pengangkutan awam sehingga 40% dan mengurangkan pelepasan karbon. Walaupun kos pemilikan bas elektrik sepenuhnya dijangka akan seimbang dengan diesel menjelang 2035, langkah awal yang diambil oleh Rapil jelas menunjukkan komitmen jangka panjang mereka dalam menyediakan perkhidmatan pengangkutan awam yang mesra alam, moden, dan mampan. Tahun 2026 bukan sekadar kemajuan teknologi, ia simbol perubahan gaya hidup dan mobiliti rakyat Malaysia ke arah yang lebih hijau.